Kalimah syahadah tidak pernah berubah. Bermula dengan Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh. Adam Nabi. Kita maklumlah bahawa kalimah La ilaha illallah itu dalam bahasa Arab. Rasul yang pertama daripada kalangan bangsa Arab ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-Rasul yang sebelumnya daripada kalangan Bani Israel ataupun yang lain. Maka lafaznya mungkin berbezalah. Bukanlah dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa mereka masing-masing. Tetapi maksudnya sama. La ilaha illallah. Tiada sembahan kecuali Allah. Itulah di kalimah tauhid. Kita maklum bahawa semua Rasul membawa mesej yang sama. Bahkan membawa agama yang sama. Agama Islam. Semua Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua membawa agama Islam. Tinggal lagi apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka syariat-syariat yang sebelumnya termansuh, hanya syariat Nabi Muhammad sahaja yang kekal, yang wajib diterima dan digunakan. Maka ketika itu agama Islam merujuk kepada syariat Nabi Muhammad SAW secara khasnya. Tapi secara amnya semua Rasul membawa agama yang sama, iaitu agama Islam, agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam kalimah La ilaha illallah.